Mat, Mat, bangun sayang. Kita nak sahur. Ahmad kena makan. Kalau Ahmad tak makan nanti Ahmad lapar. Jom sahur. Jom. Ngantuknya. Tapi kena sahur juga. Saya dah mengaji. Salat pun dah. Tahun ni kena puasa penuh. Tahun lepas puasa separuh hari je. Hihi. Ayah cakap kalau puasa penuh tahun ni dapat banyak duit raya. Yeay. Ahmad bangun. Cepat makan. Sekejap lagi nak azan. Betul dia cakap ibu. Nanti azan, Ahmad tak boleh makan, tak boleh minum. Ingat tak apa yang cerita semalam? Ahmad habiskan makan Ahmad dulu, boleh? Saya dah kenyang lah. Ayah, ibu. Finish. Oh, Ahmad dah kenyang ke? Okey, jom kita basuh tangan. Kejap. Sini anak ibu. Alah, saya ingatlah rambut Ahmad. Ibu sikatkan sikit boleh? Tengok, ibu ada sikat. Sini ibu sikatkan. Okey. Barulah handsome anak ibu. Hai semua. Saya Ahmad. Saya seorang autistik. Saya juga ada masalah untuk bertutur. Ayah dan ibu sedaya upaya untuk bantu saya. Tahun ni, umur saya dah 6 tahun. Jadi, saya kena buat sesuatu untuk banggakan ayah dan ibu. Saya mulakan dengan berlatih untuk berpuasa penuh. Semoga saya berjaya tahun ni. Okay Ahmad, kita dah sampai sekolah. Bye-bye. High five Ahmad. Hai Ahmad, jom. Kita dah sampai sekolah. Jom, turun. Okey Ahmad, jom. Pakai beg. Okey, tengok tu. Saya dah tunggu dah tu. Okey, jom. Hai Ahmad, selamat pagi. Okey, bye-bye ya, bye-bye ibu. Okey Ahmad, jom kita pergi ke kelas. Ahmad puasa tak hari ni? Bagus. Warna yang sama, Afif. Bagus. Okey, seterusnya giliran Ahmad. Ahmad cuma step up. Okey, let's go. Alamak, macam mana ni? Saya takut cikgu. Saya tak berani. Tingginya. Saya takut jatuh. Tak apa Ahmad. Teacher ada. Jangan risau. Okey, Ahmad bergerak depan lagi. Tak apa. Teacher boleh tolong Ahmad. Okey, boleh. Okey. Okey Ahmad, step down. Pilih mana bekas yang sama warna. Betul. Bagus Ahmad. Hebatlah Ahmad ni. Kan teacher cakap tadi tak jatuh pun kan? Jangan risau. Teacher ada. Terima kasih cikgu. Lapan juga. Yeay, tak jatuh. Aduh, laparnya perut ni. Bila saya boleh makan ni ya? Oh, Ahmad puasa kan? Okey, Ahmad je puasa ni. Okey, Ahmad, jom kita pergi kami area nak? Okey, jom. Ahmad duduk dekat sini tau. Rehat dekat kami area ni. So, Ahmad tak boleh makan. Ahmad tak boleh minum. Sampai pukul 7 nanti. Pukul 7 baru Ahmad makan. Boleh? Sikit je lagi. Ahmad kuat. Ahmad kau boleh tahan perut Ahmad kan? Okey, Ahmad bagus. Ahmad rehat dekat sini, okey? Okey. Bawa Ahmad. Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari esok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, mari sini. Cepat, salam ayah dengan ibu. Salam ayah dulu. Terima kasih ayah ibu kerana membesarkan Ahmad. Okey, Dan salam ibu selalu pula. sabar dengan kerana Ahmad. Wah,
Hebatlah Ahmad, puasa penuh tahun ni. Betul lah, ibu dengan ayah banggalah dengan Ahmad. Kami sayang Ahmad. Ahmad sayang ayah dan ibu juga. Nah Ahmad, duit raya pada ayah dengan ibu. Iya, terima kasih ayah dan ibu. Boleh beli dinosaur lagi. Sekian saja cerita saya, puasa dan raya autistik. Hihi, jumpa lagi kawan-kawan. Saya nak pergi beli dinosaur. Selamat Hari Raya semua.